nasta'in ala umur dunya wad din wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita rasa muka surat 37, betul? Ya. Betul lah. Lama. Baru 37 bila nak habis ni? Rasa-rasa dalam 10 tahun lagi lah. Okey, 37. Imam Bukhari dan Muslim. Ingat, kalau Imam Bukhari Muslim, maka hadis itu disebut sebagai muttafaqul alaih, hadis yang sahih, meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW hampir wafat, baginda meletakkan sehelai kain basah di atas wajahnya, memandangkan beratnya sakaratul maut yang bakal dihadapi. Tatkala itu baginda mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan bagiku sakaratul maut. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW juga menghadapi saat sakaratul maut ini. Dan Nabi berdoa untuk mudahkan ketika sakaratul maut. Tambahlah kita yang manusia biasa ni. Aisyah menceritakan, demi Allah, sebelumnya kain itu baginda rendamkan ke dalam air, lalu diletakkan di atas keningnya sambil membaca, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Selepas itu baginda bersabda, yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Yang sangat aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la, kekasih tertinggi. Rafiqul A'la. Sebab apa Nabi ambil ni, kami usap kat sini? Sebab mata kita ni akan memandang di saat penghujung hayat. Ruh kita akan keluar melihat pencipta kita. Yang ni yang paling nikmat apabila melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hidup kita tak pernah melihat Allah. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah tu ada. Sebab yakin Allah ada ni bukan yakin dengan mata, betul tak? Ada orang jumpa saya, Ustaz, Tuhan Ustaz, dia kata tak nampak. Tuhan kami nampak, seorang Cina. Kami boleh tengok Tuhan kami. Kemudian dia kata Tuhan Ustaz tak nampak, tak boleh pegang. Tuhan kami boleh pegang. Saya kata Tuhan kami letak pada hati. Kalau kata mata tu boleh nampak Tuhan, bagaimana orang yang lahir mata tak nampak? Tentu dia tak yakin Tuhan, betul tak? Lahir-lahir buta mata, jadi Tuhan tak ada bagi dia lah. Serta kalau yakin Tuhan tu boleh pegang, bagaimana orang yang lahir tak ada tangan? Dia tak ada Tuhan lah bagi dia. Maka walaupun orang tak ada tangan, tak ada mata, tapi dia ada hati. Dia sebut had, keyakinan kita. Sebab tu disebut wa tasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati. Sebab tu kita tak nampak Tuhan, tak ada pegang, tapi kita yakin Tuhan tu ada. Betul tak? Dengan kita melihat apa yang ada di dunia ni, kita yakin Tuhan tu ada. Tu dengan izin Allah, 2 minggu lepas tu Chinese ni masuk Islam di Universiti Pendidikan Islam UPSI. Dia datang jumpa saya, melafaz syahadah di dalam masjid depan Universiti Pendidikan tu. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Rafiqul A'la, Tuhan paling tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana para sahabat mengatakan, Rasulullah SAW mengucap perkataan ini adalah kerana pada waktu itu baginda mendapat tawaran. Maksudnya Jibril turun kepada Nabi. Dia beritahu apa? Daripada Allah, apakah usianya akan dipanjangkan? Maksudnya Jibril turun, ya Rasulullah, mau tak aku panjangkan usia kamu? Kalau kita macam mana? Tuan-tuan nak macam mana? Turun-turun, nak mati ni. Jibril datang, wahai Abdullah Khairi, mau tak panjang lagi? Tuan-tuan agak-agak nak panjang umur berapa? Sampai berapa? 180. Sekarang pun merangkak teruk dah tuan-tuan. datang kuliah pun kan, 180 orang tak datang terus lah kan. Ni nak minta bagi panjang. Tapi Nabi kata apa? Rafiqul A'la, dia pilih Tuhan yang paling tinggi. Nak bertemu dengan Tuhan dia. Satu nikmat tuan-tuan untuk bertemu dengan Tuhan dia.
Baginda memberi tawaran daripada Allah, apakah usianya akan dipanjangkan sehingga ditunda kedatangan ajalnya. Maksudnya Nabi ni punya hebat, boleh tunda baginda untuk berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baginda bersabda, yang aku harapkan hanyalah Rafiqul A'la. Tu yang sebut 3 kali tu, Rafiqul A'la, aku nak bertemu dengan Tuhan aku. Itu hebatnya Nabi SAW. Sebab apa? Rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau rindu macam mana? Masa ada girlfriend dulu, tengok bapak mentua tu dah terhibur dah, rindu. Tengok basikal girlfriend kita kan, parking kat sekolah. Dulu masa sekolah cinta monyet kan. Tengok basikal dia tu rasa seronok dah kan. Tak tahulah, tengok rumah dia pun rasa macam tu. Tuan-tuan, kita tengok dunia ni rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi nikmat kita cukup hebat. Mata melihat, tangan memegang, takkan tak rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Tak ada apa pun milik kita kan? Mati tinggal semua. Sebab tu rindu untuk bertemu dengan pencipta disebut Rafiqul A'la. Maksudnya, sekarang aku inginkan perjumpaan, sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini, sekarang aku inginkan kematian pada saat ini juga. Tu dah nak bertemu dah, rindu sangat-sangat dah, tak tahan dah untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu setengah ulama kata, ketika Nabi peristiwa Mi'raj naik ke langit, Nabi tak nampak dengan mata dah. Sebab mata kita tak boleh tengok Tuhan yang mencipta. Kerana apa? Mata ni ialah mata dunia. Dunia tak boleh nampak, tuan-tuan. Sebab tu ketika Nabi Musa nak tengok Allah SWT, Allah kata tengok bukit judi tu kan, hancur. Sebab dengan mata tak boleh tengok. Sebab mata ni, tuan-tuan, bukan taraf untuk melihat Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi kita esok di akhirat dalam bentuk yang lain, tak tahulah macam mana. Sekarang ni memang tak boleh lah. Dari segi apa, tak boleh sampai lah, tuan-tuan, untuk taraf untuk melihat Allah yang cukup hebat ni. Setengah ulama kata Nabi cuma melihat dalam bentuk cahaya aja ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, aku ingin perjumpaan, sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini, sekarang aku ingin kematian pada saat ini juga. Sebab betapa panjang pun umurnya dan betapa lambatnya pun kedatangan ajal, baginda tetap saja akan berhadapan dengan sakaratul maut. Panjang pun kita akan meninggalkan dunia ini, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita selalu kena peringatkan kematian ni. Kalau orang yang sakit, kita ziarah. Ziarah, tuan-tuan, Tuhan ampun dosa kita. Tengok orang yang sakit tu. Bukan saja Tuhan ampun dosa orang yang sakit tu, kita yang ziarah pun sama. Tuhan ampun dosa kita. Sebab apa? Tengok kawan kita lah, sakit dah. Cuba bayang, tuan-tuan, di saat dia sakit tu, yang doktor kata tak ada harapan dah. Apa perasaan dia? Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, doktor kata, Pakcik tak ada harapan dah, 2 minggu lagi. Apa perasaan kita? Allah, masa tu apa yang boleh kita capai, apa boleh yang zikir, kita zikir kan? Tiba-tiba 2 minggu tak mati, lupa balik lah, tuan-tuan. Itulah manusia ni macam tu. Tapi bila kita ziarah tu, kita ingat kepada kematian kita. Ya Allah, hampirnya, tuan-tuan. Kita tengok orang yang dah meninggal. Sebab tu ulama cukup marah bila kita ziarah orang yang mati, bercakap benda yang tak elok. Dia meninggal, mati dah dia ni, dulu lebih kurang sama dengan aku lah kan? Buat benda tak elok, tak sebut benda yang baik. Sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut sebagai doa kepada orang yang meninggal. Sebab tu kalau boleh, pegang jenazah tu ketika turun. Kalau orang lelaki kan, iring jenazah, kita akan dapat 1 qirat. 1 qirat. Kemudian kita solat jenazah ni, dapat 2 qirat. Sahabat tanya, 1 qirat tu sebesar mana? Sebesar Bukit Uhud. Pahala dia. Bukit Uhud sebesar mana? 32 km, panjang dia 9 km, jarak lebar dia. Besar, tuan-tuan. Pahala orang yang iring jenazah 1 qirat, semayang jenazah 2 qirat. Tapi ada orang tak iring pun jenazah, tak solat jenazah. Tu. Sebab tu, tuan-tuan, dia inginkan kepada kematian bertemu. Jadi kita ingatkan kematian itu. Nabi Musa AS, Nabi Musa ni ada special sikit. Kenapa disebut dalam kitab ini? Pernah memohon kepada Allah. Dia minta ke Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mendambakan umur yang panjang. Dia minta kepada Allah, ya Allah, bagilah panjang umur. Pilihlah apa yang kamu suka, wahai Musa. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Musa disebut kalamullah. Dia boleh cakap direct dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, permohonannya, dan memanjangkan usianya. Panjang. Berapa usia Nabi Musa?
950 tahun. Setelah Nabi Musa AS melewati usia yang cukup panjang itu, akhirnya datanglah malaikat maut kepadanya untuk mencabut rohnya. Mati juga. Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Ni cerita ni tuan-tuan, Dr. Aid Al-Qarni ni dia akan ambil hadis yang sahih untuk cerita. Ini bukan dongeng, ni cerita betul. Ada perawi dia. Untuk mencabut rohnya, Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usianya akan berakhir. Lalu ia memukul malaikat maut yang ingin mencabut rohnya sehingga hingga matanya tercampak. Dia tumbuk, tuan-tuan. Sehingga kita kata dia tumbuk, sehingga kata dia penampar. Malaikat maut kena tampar dengan Nabi Musa. Hebat Nabi Musa. Dahsyat. Sebab apa? Sebab Bani Israel masa tu cukup dahsyat. Sebab tu kalau syariat Nabi Musa nak bertaubat kepada Allah, syarat dia macam mana? Bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa. Nak bertaubat untuk Bani Israel yang kufur ni, yang tentang Allah ni, bunuh diri. Tapi kita cukup dengan taubat kepada Allah lah. Berhenti apa yang kita telah buat, kemudian tak ulang balik. Mandi sunat taubat. Mandi macam biasa, macam mandi wajib. Kemudian solat sunat taubat. Tak buang balik, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Tapi bagi Nabi Musa ni keras kepada Bani Israel. Macam mana? Keras macam dia juga. Malaikat Israel dia boleh tampak. Headshot tuan-tuan. Ni dia cerita tercampak mata. Malaikat maut datang menghadap Allah SWT melapor apa yang dilakukan Nabi Musa ke atasnya dan berkata, Ya Allah, Engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian, sehingga mata aku tercampak, bawa mata terkeluar, tuan-tuan. Ya Allah, mata terkeluar kena tampar dengan Nabi Musa. Ni macam mana ni? Dia tak nak mati. Kita tengok apa kata Allah. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Betul ni? Sila 38. Allah SWT mengembalikan mata malaikat maut ke tempat semulanya, dan dia pun kembali mendatangi Nabi Musa untuk mencabut rohnya. Katanya, wahai Musa, masihkah engkau menginginkan dipanjangkan umurmu? Ni malaikat maut dapat mata semula. Pergi tuan-tuan, jumpa Nabi Musa. Nak panjang lagi ke? Nabi Musa AS menjawab, seandainya umur dipanjangkan, lalu apakah yang terjadi selepas itu? Dia tanya balik kepada malaikat maut. Maka aku akan tetap dimatikan juga. Malaikat maut berkata, ya, walau bagaimanapun engkau pasti mati. Panjang pun mati juga. Bila kata macam tu, Nabi Musa AS berkata, kalau begitu cabutlah rohku sekarang juga. Malaikat maut pun mencabut roh Nabi Musa AS ketika itu juga. Maka matilah Nabi Musa. Kerana apa? Nabi Musa AS belah ditanya orang saat dia menjelang meninggal dunia. Ditanya ni, bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS pernah ditanya orang di saat menjelang meninggal dunia, bagaimana engkau merasakan kehidupan dalam usiamu yang panjang ini? Nabi Nuh AS hidup selama 950 tahun. Dia menjawab, aku merasa bahawa hidup ini bagaikan sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Jika aku masuk daripada pintu yang satu, maka aku akan keluar daripada pintu yang lain. Maksudnya kehidupan merupakan satu yang membosankan. Dia kata boring lah. Panjang umur ni boring lah. Macam tuan-tuan kan, pencen, tak tahu nak buat apa. Bangun pagi, siram pokok bunga. Setiap pagi macam tu lah. Lepas tu masak, lepas tu tidur sekejap. Lepas tu bangun, tengok TV Korea, koyak. Lepas tu mayang maghrib, mayang isyak, tak tahu nak buat apa, macam tu ulang. Bila ulang selama 10 tahun, tuan-tuan rasa macam mana? Boring. Tak sampai 10 tahun lah, 2 tahun mati lah. Sebab apa? Boring pun dah. Jadi kita orang Islam ni macam mana? Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Ada bekal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa nak bertemu Tuhan, falyamal amalan salihah, buat amal soleh. Macam mana? Bangun, bacalah qul huwallah 100 kali. Jadikan rutin. Maksudnya kita ada benda yang kita nak buat. Qul huwallah 100 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 100 kali. Qul a'udzu birabbin nas 100 kali. Lebih kurang dalam 25 minit selesai. Bagi jadi rutin. Maksudnya ada aktiviti. Kita tak akan boring kan? Lepas tu apa? Jangan tuan-tuan. Satu yang cukup kita kena buat. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu bi zambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta.
Itu nama penghulu segala istighfar. Siapa yang buat pagi dan petang, Allah akan mudahkan hidup dia. Istighfar kepada Allah. Bagi ada. Bagi. Lagi apa? Tuan-tuan jangan lupa. Selawat dah 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ada rutin kita nak buat. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kalau tidak tuan-tuan, sambil buka bunga tak tahu nak buat apa. Dah bunga. Tak. Apa salahnya? Subhanallah, subhanallah. Bagi ada benda yang kita nak buat. Kan? Sambil siram pokok bunga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus alaihi salam. Maksud dia, sambil kita buat benda yang biasa tapi kita dapat pahala. Itu bekal kita. Ataupun tuan-tuan datang kuliah. Minggu ni penuh kuliah. Tiap-tiap pagi 2 kuliah. Tapi lena. Tapi tak apalah, dapat pahala juga duduk kan. Dapat pahala. Maksudnya kita penuhi tuan-tuan. Kalau duduk rumah tuan-tuan buat apa? Saya nak tanyalah kakak-kakak. Buka TV, tengok rancangan 707. Saya rajin tengok tu. Saya suka masak. Kalau saya buka, saya tengok masak. Bukan tengok yang masak tu, tengok tuan yang masak tu. Saya suka tengok masak tu. Sebab apa? Bukan dia bagi idea baru. Seronok tuan-tuan. Untuk dalam kita buka kafe kan. Kita tengok, oh ni boleh buat ni. Tapi bila tengok tu tuan-tuan, kita sibuk macam tu aja. Tapi maksudnya kita ada rutin dia. Okay, bangun pagi, solat sunat, duha, 2 rakaat. Buatlah. Bagi jadi rutin. Maksudnya kita hidup ni takkan bosan. Dan tidak tuan-tuan, bosan tak. Ayah saya 82. Tapi hidup dia bila tanya, nak hidup panjang lagi apa? Nak buat ibadat lagi. Bangun pagi sebelum solat subuh tu Quran dah 1 juzuk lah. Kita 1 juzuk. 2 ayat pun tak baca. 1 juzuk dah baca. Jadi hidup dia penuh. Sekarang ni mata dia tak nampak. Walaupun tak nampak, mulut dia dah baca dah. Sebab tak nampak, mata dia kemana? Glukoma apa? Glukoma apa tak tahu. Dia kecut. Ni tak nampak. Sebelah ni nampak. Saya beli kereta kat dia kan. Alhamdulillah kereta tu banyak kepek. Dia hentam ikut suka dia tuan-tuan. Hentam bila. Mata tak nampak. Saya kata ayah buat apa? Bagi aku baca Quran. Ayah nampak lah. Tak. Tapi mulut dia hafal. Baca Quran. Sebab apa? Dah rutin. Cuba tuan-tuan tiba-tiba tak nampak. Tuan-tuan hafal kan? Tak hafal macam mana nak? Boleh baca Qul Huwallah lah. Kan? Jadilah tak apalah Qul Huwallah pun. Kau nak bacalah Qul Huwallah 100 kali. Tuan-tuan try buat. Ibu-ibu, kakak-kakak. Pagi 25 minit selesai. Qul Huwallah 100 kali. Qul a'udzu bil falaq 100 kali. Qul a'udzu bin nas 100 kali. Kemudian jangan lupa selawat pada Nabi 1000 kali. Maksudnya bukan bagi habis hari tu. Kita ambil pada pagi tu sampai ke malam bagi cukup. Jangan selawat pakai mulutnya. Kan? Kemudian tak ada apa. Tak akan jadi. Mesti ada buah tasbih. Buah tasbih yang tekan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, saya buat sikit lupa. Kita tuan-tuan kita dah tengok dah. Oh, baru 200. Ada kira dah. Tengah hari pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Allah. Lena. Allah baru 240. Maksud dia ada balance lagi. Kalau tuan-tuan tak kira, tuan-tuan akan lupa. Lepas tu tak buat terus. Sebab kita duk biasa buat, kita tahu. Maksud dia, tengah hari, Allah baru 500. Konsentrate nak bagi habis juga. Maksud dia maghrib tu, mesti bagi habis juga. Cukupkan 1000. Sahabat. Allah tuan-tuan, murah rezeki. Hati tenang, nak cerita tak reti lah. Kan? Rasa nak cerita tak reti. Orang yang buat dia tahu. Itu ada rutin dah. Ataupun jangan lupa tuan-tuan, kalau tak tahu, malas sangat nak mengaji, beli satu buku namanya Ta'lim wal Muta'allim. Pernah dengar tak buku ni? Ta'lim wal Muta'allim. Bacalah satu line muka je dia. Kita baca satu line. Sudah. Ataupun tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ingat tak? Sekarang ni orang post everyday one hadis. Oh, bagus tuan-tuan. Saya simpan tu collection tu. Kan orang post kan, satu hari satu hadis. Jadi kita baca tu, baca hadis jadilah. Dapat ilmu. Oh, ni hadis baru. Kadang-kadang hadis tu dia ulang juga. Tak apalah baca tengok hadis. Ataupun kita Quran lah, baca Quran lah. Quran ni paling hebat tuan-tuan. Kan? Jadikan rutin untuk berbekal kita di akhirat esok. Tidak hidup kita boring lah. Tengoklah mati dah. Ataupun tuan-tuan nak buat apa? Malah nak buat apa? Buka handset. Tengok situ, Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Sedekah online. Boleh tuan-tuan. Tak payahlah pergi masjid. Hari ni nak pergi masjid ni online lah. Ini RM20. Ataupun ni RM5.
Ada orang RM3. Dia terkah melalui pay tu. Potong 50 sen, terkah RM3. Aku dapat RM2.5 lah. Potong. Tapi tak apa lah tuan-tuan. Duduk dalam tandas pun boleh sedekah. Tandas boleh. Kira berapa taik yang jatuh. Semua tu adalah untuk ibadat kita, tuan-tuan. Ibadat kita kan. Sebab tidak hidup boring, tuan-tuan. Tak tahu nak buat apa. Tambah orang yang pencen kan. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah kakak-kakak kan sibuk dengan program. Telefon Kak Salwa ya. Ni ada program tak? Sampai lupa ceramah saya, tuan-tuan. Saya semangat datang. Semangat, tuan-tuan. Tidak nak pergi Mekah. Kalau duduk di Mekah, tuan-tuan, sibuk. Siapa yang pergi tahu? Sibuk apa? Sebab Kaabah di depan. Macam sini tak ada Kaabah kan? Duduk dalam Kaabah tu, tuan-tuan, duduk. Kadang-kadang saya duduk sofa tower, buka tingkap tu, nampak Kaabah. Tak tahu nak buat apa. Tengok dah buat pahala, 20 pahala. Tengok, kadang tengok. Ya Allah, tangan angkat lah, misi tangannya. Sebab apa? Sibuk dengan ibadah. Sebab tu orang suka pergi umrah, pergi Mekah. Ya tengok, ya Allah, ampunlah dosaku, tuan-tuan. Tambah-tambah orang yang wukuf di padang Arafah tu. Allah, tuan-tuan. Lepas asar tu, kalau siapa yang pernah pergi, tuan-tuan tahu lah. Tak kira lah pergi yang Furoda ke apa kan. Furoda ni cerita, tuan-tuan. Alhamdulillah saya dah kenal dah. Cerita yang siapa yang tak pernah dengar, tuan-tuan. Pagi tu bertolak. Esok ni nak pergi ni. Pagi bertolak. Orang kampung. Bila kata Ustaz Allah hari nak pergi, satu kampung turun. Dengar azan semua cukup. Anak saya azan punya sedap lah. Menangis habis. Pakak datang peluk lah. Bukan saja peluk, salam kait. Yang tu yang tak tahan lah, tuan-tuan. Hak dalam kek tu 50 kena beli sesuatu untuk dia orang. Hak RM3 tu buat tak tahu sudah kan. Falam peluk apa semua. Bertolak ni pukul 3 pagi. Kira semayang subuh dekat RNR Taipei. Terus sampai pukul 12, tuan-tuan, dapat mesej. Visa tak dapat. Tuan-tuan bayang nak balik semula ni. Macam mana nak buat ni? Salam dah, tuan-tuan. Menangis dah. Balik, patah balik. Dengan pakai kain ihram. Sebab Furoda ni dia 2 hari lagi nak ukuf baru tolak. Balik tuan-tuan sampai di rumah. Maghrib lah. Kita pun pergi semayang kat surau. Dia orang kata, "Lah, Ustaz sampai dah." Yang tak tahan tu di belakang tu. Kalau nak pergi haji pergi dengan Ustaz, dia kata, "Pergi patang balik." Dia kata. Tu aku geram tuan. Dia perli di belakang. Pagi-pagi petang balik, tuan-tuan. Aduh, jam, tuan-tuan. Ustaz lagi tak apa sampai sana kan. Sampai sana memang, tuan-tuan, saya dapat maklumat, dia orang print tu, ni tipunya. Print tu, company tu, print tu visa. Attest sekali, rupanya tipu. Aduh, tuan-tuan, macam tu nak pergi Mekah pun menipu, tuan-tuan. Tahu. Tapi siapa yang sampai di sana, Allahu Akbar. Ketika wukuf tu, tuan-tuan akan tengok sunyi ya. Masa tu, tuan-tuan, Allah, air mata mengalir lah. Tapi yang paling dahsyat lepas asar. Tuan-tuan akan dengar tangisan. Masa asar. Sebab doa mustajab lepas asar. Siapa yang tak nak pergi tahu. Lepas asar tu semua akan keluar daripada kemah. Semua akan tadah tangan. Dengar tangisan masa tu semua sama. Bangladesh ke, Pakistan ke, semua sama. Allah, ya Allah. Melayu, ya Allah. Arab sama. Tapi semua lafaz yang sama. Ya Allah. Yang Arab lah. Ya Allah, ampun dosaku. Yang Melayu lah. Lepas asar tu. Sebab tu orang yang pergi Mekah ni, tuan-tuan, Allah nak cerita tak tahu sedapnya, tuan-tuan, masa tu. Tapi balik sama juga, tak tahu. Ada orang ada perubahan. Sebab kita penuhi hidup kita, ada duit pergi Mekah, pergi umrah kan. Kalau tak ni, sedekah, buat ibadat kita. Sebab tidak boring, tuan-tuan, hidup ni. Hidup ni boring ya. Sambung. Oleh itu, Abu Al-Atahiyah mengatakan, dia macam syair, "Ratapilah kematianmu, wahai orang yang sengsara. Ingatlah kamu pasti mati jika ratapanmu tidak sia-sia." Maksudnya kita akan menangis. Tuan-tuan nak menangis. Tapi orang yang menangis kerana dosa dia, setiap air mata ni, tuan-tuan, Allah ampun dosa. Maksudnya menangislah kita. Tapi orang yang menangis kerana apa? Kerana keampunan Allah. Tapi tak sia-sia orang tu, meskipun umur panjang seperti umur Nabi Nuh. Maksudnya ada orang menangis, tuan-tuan, bercerai menangis,
Tapi ada orang tuan-tuan, dia malam-malam dia menangis. Ya Allah, nak mengalirkan air mata ni bukan senang. Sebab tu Nabi kata apa? Ya beku, menangislah. Fa illam tabku fatabaku. Tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa ni tuan-tuan, ampun dosa kita. Ni nak paksa bukan senang, kecuali orang yang dah biasa buat. Bukan senang tuan-tuan, nak paksa ni. Kan? Susah. Tapi kalau dah biasa, dia teringat sebut Nabi, dia menangis. Ahli sejarah menceritakan bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq hampir meninggal dunia, dia dihampiri oleh putrinya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Dia memberi salam, menangis dan kemudian menatap ayahnya yang sedang sakaratul maut itu sambil berkata, "Wahai ayahku, memang benar apa yang dikatakan pujangga masa silam ketika mengatakan, demi umurmu, tidak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika nafasnya telah turun naik di tenggorokan dan dada terasa sesak tidak tertahan." Mendengar syair itu, Abu Bakar As-Siddiq menoleh ke arah Aisyah seraya berkata, sesungguhnya syair itu pembohong dan Allah Maha benar ketika berfirman, "Wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Maksudnya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maksud dia apa? Bila Sayyidah Aisyah ni kata, demi umurmu tidak berguna, kaya apa semua ni, bila nafas ni dekat, ni dia kata ghargharah ha. Ghargharah ni kalau tuan-tuan yang pernah tengok orang yang saat meninggal ni, dia masuk dah nyawa ni macam nak keluar aja, tak masuk dah, nak keluar dah. Tu nama ghargharah, sakaratul maut. Maksud dia saat nak keluar roh ni, dia tak masuk dah. Dan saya pernah tengok abang ipar saya kan, di saat dia meninggal ni, dia bawa motosikal, kemudian macam mana tu dia kena stroke, jatuh tepi rombok tu, orang angkat pergi. Masa tu 17 Ramadan, pukul 3 pagi tu kami tunggu. Jadi masuklah ICU tu, bergila-gila lah. Jadi nurse tu kenal saya, dia kata, "Ustaz, masuk Ustaz." Saya kata, "Kenapa?" "Nazak Ustaz." Jadi kita pun masuk. Bila masuk, kita boleh tengok daripada monitor tuan-tuan. Monitor tu kan dia ada denyutan jantung, tekanan darah. Kita tengok tu kita tahu dah. Bila tengok tu, tekanan jantung dia tu 50 ya. Maksud dia slow sangat lah. Tup 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 kan. Kita duduk tengok. Saya panggil nurse macam ni, bacaan ni rendah sangat. Dia kata, "Ustaz, kalau 30 tak ada." Dia beritahu kan, kalau 30 tak ada dah. Jadi saya pun tengok lah, tengok dia punya nadi dia tu. Dia akan turun slow 49, 48. Rupanya sampai 30 tu kita angkat tangan doa lah. Saya pun panggil semua. Nurse boleh tak panggil semua masuk? Dia tak boleh. Sila Ustaz. Semua masuk. Doa. Rupanya betul. Sampai 30 tu terus. Masa itulah tuan-tuan, kita boleh lihat bagaimana mata dia memandang. Tengok. Sebab Nabi kata dia akan tengok apa yang dia buat masa hidup dunia. Tengok. Sebab tu Nabi ambil kain basah lap supaya nampak benda yang elok-elok. Disebut Rafiqul Ala, Tuhan paling tinggi, aku nak pilih yang tu je. Tu sakratul. Saat itu tuan-tuan, apa yang boleh kita buat? Bisik kat telinga tu orang yang saat tu dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Bagi nada sayu ya. Tapi bila dia nampak dia boleh sebut, berhenti tuan-tuan, jangan ulang lagi. Tidak, dia akan boring, marah. Bila dia ulang, kita pun senyap. Tengok, dia lupa pula. La ilaha illallah. Ulang balik semula. Tu cara dia tuan-tuan. Di saat orang lain sakaratul maut. Kalau kita saat tu, harap orang pun samalah bisik kat telinga kita macam tu. Sebab apa? Tuhan ampun dosa orang yang mengajar tu. Jadi kita kena tahulah di saat itu kan. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat ni, dan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Lari tak lari, dia akan datang. Surah Al-Khaf ayat 19. Wahai kaum muslimin, melawat Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Bani Umayyah, ketika dia dalam keadaan sakratul maut di Damsyik. Damsyik sekarang ni hancur tuan-tuan. Dia minta agar diturunkan daripada atas katilnya dan berkata, "Rebahkan aku di atas lantai." Ini Muawiyah ni kalau tuan-tuan nak tahu, di antara sahabat yang banyak merawi hadis, di samping Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amru. Ni Muawiyah ni orang yang banyak merawi hadis. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia hantam Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berlakunya peperangan Siffin dengan
Sayyidina Ali. Ni puak-puak Syiah. Tapi Muawiyah ni dia antara orang yang banyak merawi hadis. Para pelawak berkata, wahai Amir Mukminin, dia minta ni, turunkan aku, dia kata, letakkan aku dekat tanah tu, lantai. Wahai Amir Mukminin, eloklah sekiranya kamu tetap berbaring di atas katil yang empuk itu. Sebab apa? Sebab Muawiyah ni khalifah. Khalifah lah. Selepas daripada Sayyidina Ali, disebut khalifah. Kan? Khalifah lah. Minta turun ni, kamu ni khalifah. Sebab tu kalau kita, tuan-tuan, ada jawatan, ada pangkat, belajar ilmu, jangan duduk sebagai yang berpangkat dan berilmu. Maksudnya orang yang hebat lah. Dia takkan dapat ilmu. Dan orang yang ceramah pun pening. Betul, tuan-tuan? Saya pergi jabatan kerajaan, datang masuk dengan tie. Lepas tu dia orang bagi tahu, tulis senarai. Ni yang amat berhormat, yang ni yang berhormat. Kita nak ceramah pun kontrol. Kontrol, tuan-tuan. Tak boleh nak hantam. Tapi kalau kita masuk tak kenal, aku suka aku hantam aku suka ya. Tapi kalau masuk tengok ada, kan? Ada YB lah. Pening, tuan-tuan. Kita nak hantam lagi, dia salam tak kait lagi, habis aku, tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, kita boleh hantam aku suka kita. Sebab tu, tuan-tuan, ni Muawiyah ni khalifah. Kan? Kerajaan Umayyah hebatlah. Dia minta nak mati atas lantai lah. Kerana apa, tuan-tuan? Cuba tengok. Namun dia tetap berkata, tidak, lekas turunkan aku, letakkan aku dekat tanah ni. Mereka pun mematuhi arahannya. Sebab saja mereka merebahkan Muawiyah di atas lantai. Dia menyingkap pemaidani. Tu, tuan-tuan, orang dulu buat macam kemah ni, letak pemaidani lah. Dia selak pemaidani tu dan meletakkan pipinya di atas tanah sambil menangis seraya berkata, sungguh benar firman Allah. Dia baca Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa firman Allah SWT yang dibaca oleh Sayyidina Muawiyah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini juga dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Siapa nak dunia dapat, kan? Tak rugi pun. Itulah orang-orang yang baik, memperoleh bahagian di akhirat kecuali neraka. Tapi di akhirat esok rugi, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sebab tu, tuan-tuan, dunia nak, tapi jadikan akhirat. Orang kata, ustaz, saya duk ulang benda ni macam mana dunia nak jadi akhirat? Tak ada akhirat kisah. Tuan-tuan ada duit banyak, jadikan duit tu sebagai akhirat. Ada orang kata, malah sejak mengaji ni saya bisnes nak tutup. Ada orang jumpa saya, dia ada restoran sampai 6 restoran. Jumpa saya, ustaz, malah ustaz, sejak mengaji ni nak tutup restoran. Saya dah tutup, biar restoran tu kita berkembang. Gunakan duit itu untuk akhirat. Betul tak? Banyak, tuan-tuan, surau-surau. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi, saya nak cerita sikit tentang baru ni dia orang viral kan, kata apa, 10% daripada duit derma, ingat tak, di masjid di Pulau Pinang, dia ambil oleh kerajaan, bukan kerajaan negeri, ambil majlis agama. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab di Pulau Pinang, tanah-tanah tu kebanyakan orang Melayu nak jual tanah tu di tepi masjid. Jadi siapa yang beli? Orang bukan Islam. Bila beli, tuan-tuan, masjid tu duduk satu masjid, yang lain tu semua orang bukan Islam. Macam mana kita nak imarah masjid ni? Sebab tu majlis agama ni, dia orang buat macam mana? Ambil 10% daripada derma setiap Jumaat untuk beli tanah-tanah ni, dijadikan sebagai tanah wakaf. Jangan, kerana benda yang baik kita sokong juga, tak baik jugalah. Kan, jadikan sebagai tanah wakaf. Maksudnya dibeli, maksud diwakaf kepada surau. Jadi surau, masjid tu boleh buat lah, kembangkan masjid ke, nak buat tanah kubur ke, nak buat aktiviti apa. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi dekat Pulau Pinang, satu masjid, kalau semua ni semua bukan Islam, siapa nak semayang masjid tu? Tu yang tuan-tuan pergi semayang Zuhur, memang ramai sebab ada quarters jabatan kerajaan, pejabat. Tapi waktu maghrib tak ada orang, sebab kawasan tu bukan kawasan Islam. Jadi azan, dia orang azan kuat-kuat, memang dia orang komplain lah, sebab orang Islam tak ada. Ada pun dua orang, imam dengan Tok Bilal lah. Tok Bilal azan kuat, Allah Akbar, mamak, tuan-tuan, mamak azan.
Orang komplain lah, tak apa nak sembahyang 2 orang lah. Bukan sebab tu tuan-tuan, macam mana? Maka ditubuhkan 10% duit masjid dia ambil. Ada JK marah ha? Sedangkan duit masjid tu tuan-tuan, duit orang derma. Dia orang nak simpan bagi banyak. Seronok bila tunjuk penyata tu 1.2 juta. Siapa kumpul? Aku lah. Hasilnya duit tu untuk orang infak, untuk imarah. Buat program. Jadi tak ada ambil duit tu 10%. Untuk apa? Untuk beli tanah-tanah ni. Kadang-kadang masjid-masjid ni tuan-tuan, Allah daif. Kalau tuan-tuan pergi tengok dekat kawasan Pulau Pinang, aircon pun tak ada. Tak sama dengan masjid Al-Falah. Baru ni banjir tenggelam tak? Dah ada, Alhamdulillah. Masjid orang masjid hebat ni tuan-tuan. Tuan tengok kereta pun di bawah depan ni. Kereta tuan-tuan kan? Masjid Al-Falah kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab duit tu digunakan. Jadi tuan-tuan, kita nak ambil kesempatan ini. Duit kita gunakan untuk akhirat. Duit banyak, tak ada masalah. Guna untuk akhirat. Ada orang jumpa saya ni baru ni. Ustaz, saya nak beli satu van. Saya tak nak buat apa. Van tu saya nak jadikan sebagai van jenazah. Saya tak nak buat apa. Kurang-kurangnya orang guna ustaz, saya dapat pahala 1 qirat. Oh, saya kata 1 qirat macam mana? Kan dia gunakan jenazah, saya tak boleh iring. Van saya akan iring. Saya kata berlambang. Dia duit banyak, tak nak buat apa. Jadi nak buat van jenazah. Saya pun ambil van tu, saya wakafkan dekat satu masjid dekat Padang Serai. Van pun dalam 30-40 ribu lah. Jadi dia tukar semua. Dia Alhamdulillah dapat pahala. Duit tu kena ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak beli van kan? Macam mana kita nak imarah masjid? Gunakan dunia tapi untuk akhirat. Tak ada masalah tuan-tuan. Abdul Malik bin Marwan ni khalifah yang paling tawaduk di antara khalifah di zaman kerajaan Umayyah, di samping Khalifah Umar Abdul Aziz. Ni Abdul Malik bin Marwan ni. Abdul Malik Marwan ni seorang khalifah dinasti Umayyah. Ketika akan meninggal dunia, dia mati umurnya muda tuan-tuan, dan dia merintah lebih kurang dalam 2 tahun lebih tak silap saya. Dunia menangis, meninggal dunia menangis, lalu berkata, alangkah celakanya aku sekiranya aku dahulu menjadi tukang cuci ya. Sebab bila jadi tukang cuci tak banyak soal kan. Tuan-tuan datang cuci masjid, habis balik, tuan dapat pahala dah. Kalau tuan-tuan jadi pengurusi masjid macam mana? Nak tengok semua, kuliah ada tak ada, siapa penceramah kan? Semua kena atur. Banyak lagi. Itu baru pengurusi. Cuba jadi yang atas lagi. Ni senang dia tak bagi aku tukang cuci ya. Datang cuci, habis cuci balik, dia dapat pahala lah. Tuan-tuan nak jadi tukang cuci tak? Mana kita nak yang atas, tapi yang atas banyak persoalan. Dia tak bagi aku jadi tukang cuci ya. Maksudnya menjadi rakyat biasa, bukan sebagai khalifah. Sebab tu orang offer saya jadi yang berhormat, saya tak mau. Ni dia berkata, ustaz, PRU 15 garanti menang. Saya tanya kenapa? Perpaduan ummah. Saya tak, aku tak mau. Susah tuan-tuan, susah. Jadi yang berhormat ni susah. Saya nak datang kuliah ni pun mungkin tak datang lah. Ni terang tak berhormat pun tak datang. Berhormat. Lebok tuan-tuan, Allah Akbar. Dia sibuk, tak sempat. Ni saya datang semata-mata kuliah ini ni. Tidak kat seluar hentam saya. Tolak semalam tuan-tuan, pukul 5. Pukul 11 pagi sampai sini. Jam mata. Sampai dekat Seliriba jam. Masuk lorong biasa, lorong tikus lah. Atas lagi, jam lagi. Masuk. Lah kali tak ada tikus lah. Memang semua jam. Tunggu aja lah. Bertawakal lah pukul berapa nak sampai tu. Alhamdulillah sampai pukul 8 malam. 11, 8 malam. Berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. 9 jam. Semata kuliah 1 jam. Tuan-tuan tak datang, kau ajak je mbah. 18 jam je. Saya pernah tuan-tuan masa mengajar di Pulau Ketam. Balik tuan-tuan hari raya Cina. Bertolak tuan-tuan pukul 11 pagi. Saya sampai pula 11 pagi balik. 24 jam. Jam. Allah Akbar, hari raya Cina. Masa tu mengajar di Pulau Ketam, di Kelang. 24 jam. Kira memang tak boleh dah, tak boleh gerak. Berhenti tepi tu, semua pakat tidur. Saya pun tidur lah. Tidur tengok kereta depan tu tak bergerak juga. Sama lah. Tidur lagi. Subuh semayang. Lepas tu nampak bergerak.
Tengok-tengok, ya Allah, telefon pengetua. Halo, bos. Saya tak boleh sampai. Kenapa? Saya jam. Dia tak apa. Bukan saja you jam. Wah pun jam juga. Hari tu sekolah 3 orang guru dah. Dengan pengetua, dengan fikir semua tak pergi. Jam semua. Allahu akbar. Seronok juga buat selalu tentu. Aduh. Allahu akbar, kat mana pergi ni? Ni nak cerita kata tuan-tuan. Khalifah Marwan jadi rakyat biasa. Kaum muslimin yang berada di sekeliling menangis ekoran mendengar kata Abdul Malik bin Marwan. Ini seorang khalifah yang tawaduk. Khalifah yang hebat, yang bertakwa kepada Allah. Bukan senang nak cari orang macam ni, tuan-tuan. Allah berfirman, "Fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Mereka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maka tidak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya apa yang kita buat dunia ni tidak menolong kita akhirat. Ni dia kata, apa yang kita buat tak tolong kita. Kata Sa'id bin Musayyab, ini seorang waliullah. Mendengar perkataan Abdul Malik, dia memberi komen, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan mereka, para pengusaha jahat, lari kepada kami sebagai para ulama ketika mereka ditanya oleh kematian, sedangkan kami tidak lari kepada mereka pada saat itu. Ni dia kata, apa? Penguasa yang jahat ni lari daripada ulama. Maksud dia penasihat. Ulama ni tolong nasihat lah. Dia kan disebut umara. Ulama dan umara kena seiring, tolong nasihat. Bila nasihat, kita akan ada jalan lah. Macam tuan-tuan lah kan, saya ceramah ni, kadang-kadang orang tengok video, orang tolong nasihat saya, ada dalam hentam. Dia hentam lah, tapi kita anggap sebagai nasihat lah. Macam baru ni saya silap sebut tasbih kafarah kan? Kafarah, bukan kifarah. Saya sebut tasbih kifarah. Ada orang, ustaz silap sebut ustaz. Saya tengok, alhamdulillah aku silap sebut. Memang nak sebut kafarah. Tasbih kafarah ni nak menutup. Hari kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, bukan kifarah. Kafarah dengan suratul As. Saya sebut kifarah. Ada orang hentam saya. Bukan hentam, nasihat lah. Saya pun tengok, kifarah tak betul, kaedah bahasa. Tasbih kafarah. Tu. Tapi kita tak apalah, kita tengok. Bukan jadi dia hentam, dia bagi dengan apa? Dengan Arab lagi. Saya betul. Betul lah dia ni. Ni bukan hentam ni, tapi memang hentam lah. Tak tegur kita kan? Sebagai nasihat. Orang hentam kita, besar hentam. Kalau kita semua betul, ada orang datang, ustaz bagus ustaz. Yang tu bukan. Takut ain, tak ada ain. Jaga tuan-tuan. Kalau ain orang ni dia puji, tapi hati dia keji. Ustaz bagus ya ustaz. Dalam hati mampu dia. Ni. Takut yang tu ain. Ain tu lah banyak ustaz yang kena. Jaga orang kena. Sebab tu kita kalau budak-budak, kan saya cerita tuan-tuan, pegang budak kan, comelnya. Tapi hati kita sebut apa? Hidung kembang cempak dia. Tu ain. Ain tu yang bahaya. Ain tu kena ain ni. Orang banyak ain. Sebab tu saya sebutkan bila u'izu bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ni doa ni. Kalau tuan-tuan ada cucu ke anak, tuan-tuan tolong doa. U'izu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimahmu yang sempurna. Wa min syarri kulli syaitani wa hammah, daripada syaitan yang celaka. Wa min kulli ainin lamah, daripada mata yang mencela. Maksud dia tengok, dia celah, tapi mulut dia sebut elok. Macam tu lah ustaz-ustaz. Ada orang kata ustaz kuliah, ustaz bagus, tapi kadang dia kutuk. Dia sebut benda baik, tapi dia kutuk. Ni banyak ustaz-ustaz yang kena. Bila kena ain ni tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan. Macam tu lah apa yang berlaku kat anak-anak kita, dekat ustaz-ustaz. Biar dia kutuk tak apa lagi. Kita boleh perbetul daripada duk puji kan. Kutuk je lah, tak apa. Sampai masa dia akan kenang juga bila kita tak ada esok kan. Bila tak ada esok, dia orang pasang balik lah kan. Radio rap tu rakaman tu kan, pasang balik YouTube tu. Macam tunggu ni Abdul Aziz kan, masa hidup orang kecam, tapi bila dia mati orang ulang balik. Dia dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi kalau boleh tu gambar saya tu jangan sama, pusing sama tengok yang ada ni, sebab dia orang pun nak mati juga tuan-tuan. Jadi pasang YouTube, mak aku ada dalam tu. Ataupun tuan-tuan tengok dalam kubur, ada juga gambar aku dalam ni. Dapat pahala kita kan. Sebagai bekal kita, amalan kita tuan-tuan. Sebab tu, ciri 7 minit.
Sejam ya tuan-tuan. Datang jauh pun sejam ya. Sebab mereka tidak sedar dan tidak mahu mengambil berat nasihat yang berikan, melainkan menjelang waktu kematian tiba. Bila saat nak mati masa tu, sebab tu bila saat ni kita nak mati ni, cakap apa pun kita terima dah. Dia lah duduk tak mau ingat. Masa hidup ni kalau sedekah banyak-banyak, masa tu dia nak kata apa? Ambil semua. Memang dia tak nak dah. Betul tak? Yang tu bukan milik dia dah. Milik siapa? Milik waris untuk faraid. Kita sebut apa kereta tu no? Kalau ambil lah wakaf. Memang dia tak naik dah. Dia nak mati lah. Dia akan naik kereta jenazah tu. Dia tak nak lah ambil. No, duit banyak tu. Ambil semua. Sebab tu kata ulama, pada saat itu kalau dia nak wakaf, tak boleh tunai. Sebab apa yang ada tu bukan dekat milik dia dah. Milik waris untuk faraid. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat dah. Kalau kita ada harta, kalau boleh hebah siap-siap. Jangan wasiat. Wasiat mulut, wasiat bila mati dia akan jadi faraid. Tetap faraid. Hebah siap-siap. Hebah macam mana? Tanah ni saya nak bagi dekat anak saya nombor 1. Hebah siap-siap, tukar nama siap-siap. Bila ada tukar nama, tu nama hebah. Hibah-hibah. Kita panggil hebah, orang utara panggil hebah. Hibah-hibah, kita hibah siap-siap. Tapi kalau sebut mulut, harta ni bagi Kak Along, yang ni akan jadi faraid. Ataupun kita sebut, tak apalah, harta ni bagi sama rata walaupun lelaki perempuan, tetap faraid juga. Ni mak saya wasiat ni sebelum dia mati ni, adik saya dengar, tak pakai. Tetap faraid. Sebab tu kakak tak salah buat faraid siap-siap. Tak ada, bagi habis. Betul. Bukan apa ni. Bagus, soalan yang bagus. Okey, kan. Harta tu jadi faraid. Tiba-tiba kita duduk ramai-ramai. Kan? Kita ada 6 orang. Ada lelaki 2, perempuan 4. Patutnya yang perempuan dapat 1/3 lah. Tapi abang-abang ni 2 kata, tanah ni walaupun kami dapat banyak, tapi tanah ni usaha ayah. Ayah kita ni tetap ayah kamu juga, wahai adik-adik. Aku cadang, aku nak bagi sama. Abang ni pun kata, sama dengan aku. Boleh, kita bagi sama-sama kata. Sebab abang ni pun kaya-kaya semua. Dia kata kalau bagi pun sama. Kita bagi. Yang tu tuan-tuan atas persetujuan. Jangan bersama. Tak ada masalah. Tapi jangan pula adik minta, mana boleh? Tanah ni ayah sama. Dia nak sama-sama. Minta tak boleh. Tapi kalau bincang, setuju nak bagi sama rata. Tu boleh lah, tak ada masalah. Kita tukar nama apa, bagi sama. Atas persetujuan. No problem. InsyaAllah. Tapi kalau boleh, tuan-tuan kena ingat lah, bila mati mak ayah kita, pertama tuan-tuan nak buat apa dulu? Clear hutang. Anak-anak tolong. Assalamualaikum yang lelaki. Ayah saya dah meninggal. Kalau ayah saya berhutang, ada hutang dengan tuan-tuan, tolong tuntutkan saya. Selesaikan hutang dia. Sebab ruh ayah ni tak terangkat naik ke langit. Selesai hutang dia dulu. Yang kedua apa? Fidyah puasa. Kalau ada puasa yang tertinggal, tolong clear fidyah dia. Fidyah puasa, bukan fidyah solat. Solat tak ada fidyah. Ada orang, ustaz ni, ayah saya tinggal solat ni lebih kurang dalam 2 tahun, ni fidyah. Itu nama bukan fidyah, tu pediah. Tahu dah pediah orang utara kata? Pediah sapu kat dia. Fidyah solat tak ada. Okey, dia tanggunglah. Kita minta ke Allah, Allah ampun dosa dia. Tapi fidyah puasa kena clear. Nak clearkan fidyah puasa. Yang lain apa? Tunaikan badal haji. Ada orang tak buat. Ayah dia tak buat haji. Tolong tuan-tuan cari duit, clearkan badal haji dulu. Bagi dia dapat haji. Badal haji ni tuan-tuan tengok, kalau 1,500 tu bohong lah. Tuan-tuan kena 1,500 tuan-tuan ingat, orang yang nak pergi di Mekah tu, dia kena bayar 900 ringgit untuk dapat visa. Yang duduk di Mekah kena bayar visa tuan. Bukan boleh duduk Mekah, duduk Arab Saudi, boleh tunai semua. Tak, dia orang pun kena minta visa juga. Tapi bukan furada lah, furudu. Kena minta juga. Tidak kalau semua pergi, jam dia pun kontrol juga. Jemaah haji Arab Saudi, dia akan parking kereta, naik melalui LRT tu. Dia akan naik LRT. Dia orang bukan boleh naik bas ikut suka, tak boleh, dikontrol. Yang naik bas, jemaah haji seluruh dunia ya. Jemaah haji Arab Saudi parking, naik LRT.
dia akan tunjuk visa tu naik LRT. Dia orang dikontrol dengan naik LRT 1 juta. Maksudnya satu musim 1 juta aja. Kalau semua sekali pakai tak wukuh lah tuan-tuan. Sebab jemaah haji setiap tahun dibenarkan menunaikan hanya 4 juta saja. Jemaah haji Malaysia 26,000 mengikut penduduk. Sekarang penduduk kita 33. Maka ditambah tu yang jadi forodha tu sampai 36. Tapi 2 tahun lepas 2017 46. Sebab apa? Banyak YB pergi jumpa duta. Duta ni bagi ya. Bila duta bagi jadi 46,000. Tu yang wukuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidur tepi jalan, tong sampah. Jemaah haji Malaysia. Tidur tepi tong sampah, dia tengok lah. Pakcik daripada mana ni? Tabung haji. Tidur tepi sampah. Yang tak tahan masa nak mandi. Satu tandas 2,000. 2,000 orang satu tandas. Kami kan package mahal sikit lah kan. Kira satu tandas tu 200 orang lah. Okey lah. Tu pun tak tahan. Nak pergi berak ni penuh ni. Aduh, kemut tak boleh kemut dah tuan-tuan. Di ujung tanduk dah. Duk pegang macam ni lah. Allahu Akbar, nak sampai kat kita ni. Sampai saya tengok tahi penuh. Nak berak tu, Allah, campur semua dengan Filipina lah apa. Tahi penuh ni. Saya kata, ya Allah, aku nak berak macam mana ni? Kita pula kena cuci dulu. Jenis berak tak mahu cuci ni susah tuan-tuan. Cuci dulu. Dah tahi di bawah nak keluar dah. Cuci dulu. Tolong cuci dulu tuan-tuan. Dah habis baru lah. Tu baru 200. Cuba bayang, satu tandas 2,000. Pakai berak penuh ni. Cuci tak cuci. Allah, orang perempuan masuk. Ni cuci ni. Basuh baju. Dah lah beratur panjang ni. Dia boleh cuci relax. Allahu Akbar. Tonton bayang lah yang nak berak nak terkencing tu. Sampai isteri saya kata, abang ni macam mana? Nak terberak tak tahan? Saya kata, berak dalam plastik. Berak. Kumpul ikat lelok tak tepi. Kalau siapa buka, nasi lemak lah itu. Main dengan ramai ni, tak tahu nak buat apa lah, tuan-tuan duduk sana. Tak tahulah. Yang paling tak tahan nak buang najis lah. Yang lain tak apa, makan free. Tuan-tuan duduk, tak payah orang datang bagi. Makan tak ada masalah, tapi nak berak kencing. Satu tandas 2,000 tuan-tuan. Allah, tak tahu. Saya ingat masa tu 2017 suhu 55 darjah Celsius. Mati ni dalam setiap 5 saat. Dan tengok lah mati. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Matilah ya Allah, matilah. Tengok mati jatuh tak tengah duduk jalan tu. Ada orang tu dia duduk kan sana tu ada jual-jual dia tengok dia pegang. Jamil dia tunjuk kat bini dah. Jamil dia menjatuh. Mati. Dalam hati kita, aku pula lah. Allahu Akbar. Masa tu tuan-tuan tengok senang sungguh masa wukuf. Lagi mati tengah duduk tidur baca-baca Quran. Allah, entah. Sebab apa? Sebab dosa tak ada dah. Kan al-umratu ila kafaratu lima bain. Allah ampun dosa. Itu mudah mati nah. Tapi bila balik Malaysia susah sikit nak mati lah. Tapi sana mudah sungguh. Saya tengok ya Allah mudah, kadang duduk jalan tawaf kan. Jatuh mati. Kadang dia lintas. Kami duduk di Musfalah tu. Lintas kereta hantam sikit dah. Tik. Mati. Allah tuan-tuan, mudah sungguh lah mati. Aduh, tak tahulah kan. Sebab apa? Dosa tak ada. Dosa tak ada tuan-tuan. Sini. Apa ni? Oleh itu, orang yang bijak adalah orang yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Tidak terberdaya dengan usia muda dan nikmat kesihatan. Tuan-tuan nasihat muda, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, semasa muda ni lah, masih ada umur lagi ni kan. Bila dah naik 50, naik 60, dia dah beza dah tuan-tuan. Beza sangatlah ibadat kita nak buat tak larat tuan-tuan sebenarnya. Tambah-tambah orang perempuan kan. Orang perempuan tak apalah, masa muda dia dah haid. Bila haid dia boleh rehat. Bila rehat mayang lagi. Suami tanya, apa pakai dua bangun? Kadang-kadang dia tak solat. Yang ni yang naik 50 dah menopause. Entah larat dah. Lutut pun goyang lah. Kan? Bila lutut goyang, kita nak bangun tak larat dah. Jadi macam mana nak buat? Solat tak larat, tunai yang wajib ya. Sebab apa? Yang lain tak larat. Tambahkan dengan zikir Buat yang zikir, yang senang-senang, yang boleh kita ibadat ni buat juga.
Sebab nak solat ni tuan-tuan nak kena bangun kan. Sebab akhimus solah dia suruh berdiri. Walaupun tuan-tuan boleh duduk, tapi kalau boleh awal tu berdiri dulu. Allahu Akbar. Berdiri dulu. Sebab apa? Akhimus solah, berdiri solat. Kecuali memang tak boleh berdiri lah, baru duduk. Berdiri dulu, duduk. Nak solat tak larat, buat benda yang lain, ibadat yang lain. Zikir tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk ni zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi apa? Sedekah. Sedekah tak perlu berdiri. Tuan-tuan duduk boleh. Lagi apa tuan-tuan? Quran boleh baca. Lagi apa dapat pahala? Duduk majlis ilmu, duduk ya. Buat pahala. Cari yang boleh kita dapat tambah. Ketika usia kita dah naik 50 lah. 50 lah. Tapi kalau 50 pun duduk, walah panjang lagi umur kita. Tuan-tuan nak tahu umur kita panjang tak panjang, tuan-tuan tengok mak ayah kita. Kak Salwa, mak meninggal umur berapa? Ada lagi? Berapa? Agak-agak 60 lebih. Ayah? Berapa? Tuan-tuan campur bagi 2. Campur bagi 2. Campur mak ayah bagi 2. Campur mak ayah tu. Okey, mak apa? Ni ramalan lah, ramalan. Kata bos hati lah. Campur bagi 2. Itulah umur anak. Dia tak akan pergi lebih pada tu. Katalah umur ayah kita 80 kan. Umur mak mati 70. 150 bagi 2. 75 lah paling kuat pun. Tapi kalau maksudnya campur mak dan ayah. Bagi 2. Bagi 2. Itu ramalan lah. Ada ramalan. Tapi semua mati, hidup ajal ketentuan Allah lah. Tapi dia tak macam tu aja, dia tak lebih. Macam saya mak 70 kan, ayah 80, 150 lah. Jadi insya-Allah kot 75 lah. Kira 51, panjang lagi. Sempatlah tukar kereta baru. Tak betul? Dah panjang dah, lebih dah. Dah lebih. Oh, alhamdulillah, itu namanya Tuhan bagi bonus lah tu, alhamdulillah. Saja aja. Okey, tuan-tuan sikit lagi. Dalam riwayat yang disebut dalam hadis Umar Al-Khattab menyampaikan khutbah Jumaat kepada kaum muslimin. Tiba-tiba dia menangis sehingga para jemaah yang hadir ketika itu menjadi hairan melihatnya. Setelah khutbah dan solat Jumaat selesai, mereka langsung menghampirinya. Mereka menanya apa yang terjadi pada dirinya. Umar Al-Khattab berkata, pada saat aku menyampaikan khutbah itu, aku teringat mimpiku semalam. Aku bermimpi melihat seekor ayam rum mematuk diriku sebanyak 3 kali. Keesokan harinya aku terus menanyakan takwil. Tengok, mimpi boleh ditakwil. Orang yang pakar mimpi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Ibnu Qayyim ada tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Saya baca, kalau contohnya kan, kalau tuan-tuan mimpi naik benda tinggi. Naik benda tinggi sama naik bukit ke apa ke, naik pokok ke. Dia takwil apa? Tuan-tuan akan dapat sesuatu yang memurahkan rezeki tuan-tuan. Ni. Kalau jatuh tuan-tuan, dalam tafsir mungkin keluarga tuan-tuan seorang akan meninggal. Tafsir mimpi Ibnu Qayyim tuan-tuan baca lah. Kalau mimpi contohnya kena potong satu, tuan-tuan, apa yang kita hajat mungkin tak dapat. Tak ada lah, tapi takwil lah. Ni dia jumpa takwil kepada Asma binti Umais Al-Qasamiyah, isteri Ja'far. Dia memberitahuku bahawa seorang lelaki bekas hamba sahaya akan membunuhku sebanyak 3 kali tusukan. Oleh itu, jika aku benar terbunuh dalam masa terdekat itu, aku pasrah kamu kepada Allah. Aku wasiatkan kamu supaya sentiasa bertakwa kepadanya. Aku titipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak akan pernah mensia-siakan sesuatu yang dititipkan kepadanya. Selepas itu Umar pun pulang. Sebab apa tuan-tuan? Dia mimpi ayam rum, kan ada taji tu, macam ni. Apa ni maksud dia? Sayyidina Umar akan dibunuh, ditikam 3 kali oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mimpi tu benar tuan-tuan. Sebab Nabi pun dah sebut dah bahawa Umar, kamu akan mati dibunuh. Dan pernah berlaku wabak taun. Sayyidina Umar ni sampai nampak macam nak mati lah. Sahabat pergi jumpa, wahai Umar, ingatlah la ilaha illallah. Dia kata apa? Aku takkan mati dengan penyakit ni. Dahsyat Umar.
Sebab tu Umar ni disebut sebagai pendahulu wahyu. Apa yang wahyu nak turun tu, Umar bagi pendapat seiring dengan wahyu. Sebab tu Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Dahsyat Sayyidina Umar. Sehingga kan dia lalu, tuan-tuan, Iblis tengok ni, kelibat Sayyidina Umar, lari. Dahsyatnya, kita nama Umar juga, tapi tak boleh pakai, tuan-tuan. Tu Umar dalam kotak. Sebab tu Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, di saat dia ni mimpi ni, rupanya betul, tuan-tuan, di saat solat subuh, datang Abu Lu'lu'ah mentikam dia daripada belakang 3 kali tembus. Tu hebatnya Sayyidina Umar. Kesiapkan harinya pada Sabtu pagi, Umar Khattab mengimani solat subuh berjamaah. Seperti biasa dia membaca surah Yusuf. Baca surah Yusuf, tuan-tuan. Ketika membaca surah Yusuf itu sehingga sampai pada ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Yaqub, yakni ayat yang berbunyi wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwal kadhim, dan Yakub berpaling dari mereka. Anak-anaknya saya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi memutih kerana kesedihan. Dialah orang yang menahan amarah terhadap anak-anaknya. Nabi Yakub AS ni, tuan-tuan, dia menangis apabila Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Menangis sampai buta mata. Punya dahsyatnya sayang kepada Nabi Yusuf. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin, jangan pergi ke Gaza, pergi ke tebing barat, tuan-tuan akan jumpa satu masjid, nama Masjid Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam masjid tu ada 5 kubur. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Rifqah dan Siti Hajar. Siapa pergi? Tapi sekarang ni masjid itu telah ditawan oleh tentera Israel. Yang boleh tengok kubur hanyalah Rifqah, Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ishaq, satu lagi Siti Hajar. 4 saja. Yang lain ni Nabi Yaqub, Nabi Yusuf semua duduk dalam tempat Israel dia kawal. Dulu saya pergi 2 kali, tuan, sempatlah pergi tengok makam Nabi Ibrahim AS. Makam Nabi Ibrahim di bawah, dia orang tebuk macam lubang. Boleh tengok sebesar ni lah makam Nabi Ibrahim. Yang boleh tengok makam Nabi Ishaq, Siti Hajar dengan Rifqah, isteri daripada Nabi Ishaq. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tak boleh tengok langsung, dia orang kawal, kecuali pada 1 Muharram. 1 Muharram nanti, 1 September nanti, dia akan buka 10 hari. Jadi masjid tu boleh masuk, boleh tengok mana saja, termasuk juga Masjid Aqsa. Bila 1 Muharram dia kena buka kepada Israel kena boleh masuk. Sekarang ni tolak Ansar lah. Sebab tu Nabi Yaqub ni, tuan-tuan, hebat tak hebat, dia menangis sehingga buta matanya. Buta kerana apa? Mengenang Nabi Yusuf. Dia bacalah, menunjukkan apa? Saat kematian dia. Tu Sayyidina Umar langsung menangis, suaranya terputus daripada membaca surah Yusuf, dan seketika para makmum yang ada di belakangnya juga menangis. Tatkala Umar rokok, datanglah Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi, dan terus menikamnya dengan sebuah pisau sebanyak 3 kali tikaman. Dia mimpi tu seperti mana satu firasat lah, Tuhan bagi ada. Ketika itu Umar hanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia sungkur di hadapan mihrab sebagai syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Sayyidina Umar digelar sebagai 3. Pertama, pendahulu wahyu. Yang kedua, syahid mihrab. Yang ketiga, Umar Al-Faruq, menjadi pembeza di antara yang baik yang salah. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Abdul Rahman bin Auf kita sambung bulan depan, insyaAllah. Bulan depan lah. Ada. Kalau panjang umur lah, bulan depan berapa hari bulan dah? Tak ada pula. Bulan depan tak ada. Saya pergi Turki 22 hari bulan. Sebelum 22 tolak pergi Turki. Ada tak? Boleh? Boleh. 22. Mungkin. Ada? Saya pergi Turki 22 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa atlihhu وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان معسرا فيسره وإن كان في أيدي الناس فأعطنا يا رب العالمين. اللهم